selesaikan persamaan berikut. Okey, nak selesaikan persamaan berikut. Awak tengok. 32 adalah 2 kuasa 5. 8 adalah 2 kuasa 3. So kat sini awak bos siap-siap. 32 ni 2 kuasa 5 turunlah X dia, X sama dengan 1 per 8 tu adalah 2 kuasa 3 X tolak 1. Nampak tak? 32 ni adalah 2 kuasa 5. 8 ni adalah 2 kuasa 3. Kena tukar siap-siap. Okey, lepas tu kita akan dapat 2 kuasa 5X sama dengan 1 per 2 kuasa 3X tolak 3. Okey, yang ni darab ini. Okey, 2 kuasa X tolak 3. Okey, sekarang 2 kuasa 5X sama dengan 2 kuasa 3X ni kita bawa ke atas. Okey, bila bawa ke atas dia akan jadi 2 kuasa negatif 3X tambah 3. Okey, sebab apa negatif jadi positif lah. Positif jadi negatif. Buat naik ke atas kan negatif. Okey, kemudian baru kita ini dengan ini samakan. Sebab asas dia sama. So, 5X sama dengan negatif 3X tambah 3. 5X tambah 3X sama dengan 3. 8X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 8. Okey, siap. Ini kita panggil banding indeks. Okey, kita pergi kepada soalan B. B adalah A kuasa 5 sama dengan 243. Jadi kat sini awak cari 243 tu apa kuasa apa? Okey, apa kuasa 5? Sebab sini 5. Jadi kat sini 243 tu adalah 3 kuasa 5. So, A sama kuasa 5. 4 turun je. Maka A sama berapa? Ni banding je. A dapatlah terus 3. Okey, mudah je. Okey, next. Soalan C. Soalan C dia bagi 27 darab 81 kuasa 3X sama dengan 1. Okey, sekarang sini pertama awak fikir kena samakan asas. Jadi 2181 ni dia adalah 3. 3 kuasa 3 dapat 27. 1 pula. 27. 3 kuasa 3 dapat 27. 3 kuasa 4 dapat 81. Jadi kat sini kita tukar. 27 adalah 3 kuasa 3. 81 adalah 3 kuasa 4. Okey, 1 pun ada. 1 3 kuasa kosong adalah 1. So letak 3 kuasa kosong. Okey, sebab apa? Sebab kita nak jadikan semua ni asasnya asas 3. 3, 3. So kat sini kita akan dapat 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 12X sama dengan 3 kuasa kosong. Okey. So yang ni hukum indeks akan dapat 3 kuasa 3 tambah 12X sama dengan 3 kuasa kosong. Lepas tu bandingkan dia punya kuasa. Nampak tak? Sebab 3 tu dah sama. So 12 tambah 12. 3 tambah 12X sama dengan kosong. 12X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 12. X sama dengan negatif 1 per 4. Okey, siap tak? Wang sebanyak sejuta. Dia melabur wang itu dan sebuah investasi dan menawarkan pulangan sebanyak 6% setahun. Jumlah pelaburan selepas N tahun menggunakan persamaan J sama dengan P1 tambah K kuasa N. Dengan P sebagai pelaburan awal. Jadi pelaburan awal dia adalah 1 juta. Dan K sebagai kadar pulangan. Jadi kadar pulangan K 6%. Cari jumlah pelaburan selepas 20 tahun. Jadi N adalah tahun kan? Betul tak? Ni N tahun. Jadi 20 tahun N dia. So sekarang ganti nilai sahaja.
J sama dengan P1 tambah K N. Pelaburan awal berapa? P adalah pelaburan awal. Pelaburan awal adalah yang dia ada duit ni. 1 juta. 1 tambah K apa tadi? Kadar pulangan setahun. Kadar pulangan dia adalah 6/100. 6 ni adalah 6/100. 6/100 adalah 0.06. So 0.06. N tahun. Tahun dia kata 20 tahun. Jadi N dia adalah 20. Okey. So kira kita akan dapat 3207 135. Selesai.